Hello guys, welcome to my channel Mansarap. Okay, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang diri saya sendiri yang berlaku pada ketika saya bercuti di Podison. So, jangan lupa subscribe, like dan tekan lonceng. Stay tuned. Okay guys, awal mula daripada cerita seram yang berlaku pada diri saya sewaktu bercuti. Okay, cerita dia, saya pergi bercuti dengan family saya ke Port Dickson dan menginap di satu hotel. Nama hotel tu tidak boleh diberitahu, dirahsiakan. Okey, pada awalnya saya rasa macam perjalanan pun agak lancar dan agak selesa lah sebab yalah hotel di tepi pantai. Kalau tahu lah macam mana. So, tiba di malam hari yang cerita yang seram berlaku pada diri saya. Okey, pada malam tu sekitar jam 10 atau pukul 11 malam, sewaktu berada di dalam bilik, family saya dah tidur. Okay, saya je lah yang belum tidur lagi. Waktu tu saya dengar ada bunyi ketukan pintu dekat bilik saya. Lepas tu saya tengok dekat tempat yang boleh nampak area luar tu, macam kan kat pintu kan dia ada bulat kecil tu kan, kat situ saya tengok tak ada siapa-siapa. Saya cubalah pun buka pintu tu. Lepas saya buka pintu, saya nampak dekat koridor tu ada budak kecil. Saya tanyalah dekat budak tu, Adik dari mana? Lepas tu dia diam je, tak cakap apa-apa. Start daripada situ saya dah rasa meremang bulu roma benda semua. Saya terus tutup pintu dan terus baring dekat atas katil. Tak sampai dekat situ saja, saya terdengar ada orang ketuk tingkap pula. Ketuk tingkap. Okey, sebelum tu saya nak cakap yang bilik saya tu tingkat 3 tau. So, saya dengar ada orang tu ketuk tingkap waktu tu. Saya macam, bilik saya ni tingkat 3. Siapa yang ketuk tingkap? Macam mana dia boleh? Saya tak tahu lah. Waktu tu macam kira saya macam pusing lah. Sebab yelah, perjalanan saya yang drive. So, waktu tu memang penat gila. Mungkin saya boleh cakap halusinasi ke apa benda semua. Tapi lepas saya pandang kat tingkap tu, saya tengok tak ada apa-apa pun. Lepas tu saya cubalah untuk tidur balik. Cuba untuk tidur, selimut saya ditarik oleh sesuatu. Tapi sebab waktu tu macam saya tak pasti sama ada ditarik ke atau macam apa-apa. Tapi saya rasa macam ditarik lah, sebab dia tarik selimut saya terus ke bawah. Lepas dia tarik selimut saya tu, saya kena tidur. Part yang paling saya rasa macam memang membuatkan saya rasa macam nak terkencing lah. Dia bila saya kena tidur. Bila ketindih tu, saya nampak ada susuk bagai hitam yang tengah tindih saya waktu tu. Saya tak pasti apa benda. Tapi macam saya boleh nampak lah, macam muka dia tu betul-betul depan muka saya. Tapi hitam, saya tak nampak apa-apa. Muka dia nampak kosong. Tapi yelah, depan muka saya sendiri. Saya kena tindih. Lepas tu, lepas pada saya kena tindih tu, saya ada terdengar satu suara yang saya tak pasti suara apa. Tapi dia cuma cakap yang, "Jangan ganggu budak ini." dia cakap macam tu.
lepas pada dia cakap macam tu, lembaga yang tinggi saya tu dah tak ada, terus gaib, hilang. So lepas pada dia dah hilang dia semua tu, dan itulah saya rasa macam tak ada apa-apa dah yang berlaku pada saya. Saya boleh tidur dengan lena dia semua. Lepas tu saya pagi hari pula, saya tanyalah dekat family saya. Saya tanya kat family saya, ada dia macam tanya ada orang tak sedar ke? Memang ada untuk jerit atau apa-apa benda semua. Lepas tu dia orang cakap, dia orang tak dengar apa-apa langsung. Ibarat macam benda tu hanya berlaku pada saya seorang. Dia orang macam kata macam mana? Lebihkan kepada dia orang tak dengar apa-apa langsung. So macam benda tu memang saya sendiri saja yang dapat merasakan benda tu. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa pada next video. Yang mana ada cerita seram, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng. Itu saja. See you when I see you. Assalamualaikum. Bye bye.